Wala tuhitu bihil jihad, artinya dan tiada dapat mengeliling dengan dia itu oleh segala pihak, yakni tiada ada ketentuan Allah Ta'ala itu di dalam pihak kanankah atau pihak hadapankah atau pada pihak belakangkah atau pada pihak ataskah atau pada pihak bawahkah, karena segala pihak itu melazimkan ia akan jisim itu, dan jisim itu melazimkan baharu. Di antara yang wajib kita i'tiqadkan, Allah Ta'ala tidak dikelilingi oleh jihad. Kalau kita ada kanan, kiri, atas, bawah, belakang, Allah Ta'ala tiada dikelilingi oleh jihad, karena sesuatu yang dikelilingi oleh jihad itu benda yang berjisim, benda yang terbentuk daripada beberapa unsur, sedangkan jisim itu melazimkan kepada baharu. Otomatis Allah kalau berjihad sama dengan jisim, sama dengan baharu, sedangkan Allah qadim, bukan baharu. Bermula Allah Ta'ala itu maha suci daripada pihak, dan maha suci daripada jisim, dan maha suci daripada tempat, dan maha suci daripada baharu. Dan hanya saja Allah Ta'ala itu qadim, yang menjadikan sekalian yang baharu ini lagi kekal. Dia Allah tidak berpihak dan berjihad. Allah yang menjadikan pihak dan jihad yang kesemuanya itu baharu. Allah tidak baharu, Allah bersifat dengan sifat qadim. Allah yang menjadikan segala yang baharu, Allah kekal, tidak ada pernah berubah. Ulat taktanifuhul araduna walas samawat, artinya dan tiada meliputi akan dia oleh segala bumi dan segala langit. Allah tidak boleh kita katakan di langit, Allah di bumi. Ini pun salah. Yang wajib kita i'tiqad adalah Allah tidak diliputi oleh bumi dan tidak diliputi oleh langit.